Kalau korang bajet 1000 lebih guys, nak beli mesin yang tak akan menyesal korang beli, performance padu. Dekat sini aku nak tunjuk korang, kita ada Daiwa Certate SW dan Daiwa Certate biasa. Dua-dua mesin ni ada kelebihan sendiri. Kalau korang nak beli, korang kena pilih betul-betul. So guys, yang pertama kita ada Daiwa Certate SW saiz 4000. Daiwa Certate SW saiz 4000 ni memang sesuai sangat kalau korang nak buat main jigging. Jig korang atas 150 gram ataupun batu yang berat. Kalau korang nak main game-game yang kasar, korang ambil yang SW terus. Korang tak payah pandang yang biasa. Tapi kalau korang nak buat main yang light-light, yang ringan-ringan, nak main light jig, jig korang bawah 150 gram, korang boleh ambil Daiwa Certate yang biasa, bukan SW. Sebab beza dua ni guys, korang tengok gear yang SW memang sangat besar. Korang boleh tengok beza. Nampak tu bawah tu, gear dia memang sangat berbeza. Yang SW ni lebih besar, cranking lebih padu. Dia punya handle lagi tebal. Kalau yang ni handle dia nipis sikit. So kalau korang kayuh batu berat-berat, pakai yang SW ni memang sedap lah. Memang tak rasa beban. Tapi kalau korang pakai yang kecil ni buat batu besar, memang tak selesa lah. Rasa macam berat sikit. Beza dia dua dekat sini korang boleh tengok. Berat dia beza, 335 gram yang SW, 255 gram yang biasa. Ini kalau korang pakai memang tak menyesal lah. 10 tahun korang pakai, dia boleh tahan. Tapi kalau rosak, mesin ada warranty. Korang boleh tengok guys, gear dia memang sangat besar. Ini kalau korang tarik batu besar ke, lepas tarik ikan besar ke, dia punya komponen-komponen dia semua masih fit lah. Tak ada longgar-longgar, tak ada tercabut-cabut. Ini memang sesuai sangat kalau korang nak main yang game-game kasar. Ini pun sama juga guys. Even kalau korang dapat ikan besar pun, Daiwa Certate biasa ni still fit lagi lah, dia punya komponen dia. Bell arm dia, handle, knob dia dan drag dia guys. Kalau korang tengok kat sini 12 kilo, tapi drag dia memang sedap. Kalau korang nak bandingkan, nak compare dengan Daiwa mesin-mesin biasa yang local China punya brand, diorang punya drag tu kadang-kadang jerk-jerk, dia sangkut-sangkut. Tapi kalau drag Daiwa ni, dia punya drag tu smooth lah. Dia tak sangkut-sangkut. Kat sini dia tulis 12 kilo untuk saiz 4000. Ni pun sama, 12 kilo. Tapi kalau korang nak tarik lebih 12 kilo pun boleh juga guys, tak ada masalah. So mesin ni memang sangat-sangat berbala kalau korang beli. Harga pun murah, 1000 lebih je. Untuk tali pula guys, tali yang paling sesuai kalau korang nak pair dekat Daiwa Certate ni, tali Yamato 30LB. Baru-baru ni aku baru je update. Tali 30LB Yamato ni baru je naik ikan GT 45 kilo. Sebelum ni kan aku cakap kekuatan dia ikan bawah 30 kilo. Tapi ada yang dah berjaya naikkan ikan GT 45 kilo guna 30LB. So guys, kalau korang beli tali 30LB ni, ketahanan dia 5 hingga 10 tahun korang boleh pakai, tak payah risau berbulu pun. Tali Yamato ni pun lembut. Korang tengok goyang, memang sangat lembut, macam tali 10 pound. Kalau korang nak buat main popping pun sedap. Nak buat main jig pun, korang punya jig tu turun memang laju lah. Dia potong air, dia turun straight je dekat spot korang, dia tak hanyut. Sebab material ni lebih ringan daripada braided biasa. Dan kalau korang beli tali ni sekali dengan mesin, kita akan masukkan menggunakan setup masuk tali kita ni. Korang boleh tengok ni, ini adalah setup masuk tali kita. Kalau korang beli mesin, 10 korang tu kita akan masukkan dekat sini. Dekat mesin kita ni ada tension. So kalau tali korang tu masuk dekat sini dari 1 meter sampai full, memang padat guys, memang padat dan kemas. Air masin pun tak boleh masuk dalam skru korang, tali korang pun tak muntah. Dekat sini kita ada meter dengan tension. Tension dia konsisten guys, dari 1 meter sampai full memang ketat je. Kalau korang masuk manual, kadang-kadang ketat, kadang-kadang longgar. So guys, kalau korang nak beli, bajet korang 1000 lebih, nak beli yang mesin yang puas hati beli, tak, memang baloi pakai, performance padu, 10 tahun pakai pun tak menyesal, korang boleh ambil Daiwa Certate SW. Ini confirm bagus ni. So macam biasa guys, kalau korang berminat, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang je kedai. Macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track and race dan roll. Sekian, terima kasih.